Saya banyak suruh kerja. Suruh apa tu? Alamak, cepat. Hey Freddy. Hai Bonnie. Kau dah nampak tak night guard dekat sini? Tak pastilah. Kau cuba cari tempat lain. Okey lah kalau macam tu. Tapi aku tetap akan cari dia dan dapatkan dia untuk jadi makan malam. Tak ada benda lain ke kita nak makan kecuali night guard tu? Tak bosan ke? Aku pun bosan. Apa tu? Mataku! Wow, Foxy. Apa salah dengan hang ni? Hang berbual dengan night guard pasal apa? Betul ke kau ni? Tu bukan night guard. Aku tak tipu. Tu night guard lah. Bukan Freddy. Kau pasal apa? Cuba kau tengok elok-elok. Au! Mata aku! Tengok, kalau je Freddy, kenapa je flash dekat mata aku? Lah kau takutkan dia? Pakai bola biji mata kau lah. Au! Woi, hang ni night guard. Foxy, santai. Santai pala hang. Kau mana balance boy? Aku nak jadi balance boy juga. Balance boy, mana kau? Kat bawah ini, kenapa? Aku hanya ambil bateri je. Aku mana makan. Makan apa Cukup. benda lah. Buka topeng tu dan tunjukkan diri kau. Nanti Freddy meninggal. Okey, sebagai pembuktian kita kena cari lagi satu Freddy. Freddy? Yo. Tak mungkin ada dua Freddy kan? Ya, jadi maksudnya tu bukan Freddy tapi night guard. Kau kena faham. Tapi aku rasa tu Freddy lah. Kan, aku pun rasa macam tu. Dia night guard. Dah tu Freddy lah. Ya Allah, Freddy, kau tu Freddy. Aku pergi dulu lah. Bagaimana kau? Jika belanja aku makan laksa. Aku baru tahu pula Freddy boleh makan laksa. Okey, sudah. Mana Mangle? Ada Mangle tak? Ya, Hai Mangle, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 5.59. 5.59? Iya, ini adalah night guard. Night guard? Night guard bateri. Kenapa hidup aku macam ni? Bateri aku. Tak, aku Freddy. Aku boleh jelaskan. Alhamdulillah, hidup lagi.